Kuchisake Onna. Kuchisake Onna ni adalah yurei moden yang sangat jahat. Nama dia sendiri kalau kita translatekan menjadi manusia mulut terkoyak. So kalau nak ikutkan legenda, Kuchisake Onna ni sebenarnya dia dihukum oleh suami dia sendiri sebab bersikap curang dan berzina dengan lelaki lain. Depan mata suami dia sendiri, suami dia nampak dia curang dengan lelaki lain. So suami dia buat apa? Suami dia ambil pisau, ambil benda tajam, aku tak tahulah dia ambil apa, dan dia kelah pada hujung mulut ni sampai ke telinga. Kalau aku nak bagi perumpamaan, lebih kurang macam Joker lah kan. Tapi Joker dia lukis, tapi ini betul-betul dia kelah mulut isteri dia ni daripada hujung mulut ni sampai ke hujung telinga ni. Kau bayangkan macam ni. Dan kalau nak ikutkan cerita demi cerita, Kuchisake Onna ni muncul sebagai seorang wanita muda yang cantik memakai topeng sambil memegang senjata tajam macam gunting atau pisau. Dia ni akan mendekati mangsa dia pada waktu malam dan bertanyakan, "Watashi kirei?" Maksud dia, "Saya ni cantik tak?" Dan kalau korang jawab tak, korang akan dibunuh serta-merta dekat situ. Macam mana kalau korang cakap ya kan? Kalau korang cakap, "Ya, kau cantik," dia akan terus buka topeng muka dia dan tunjukkan muka dia yang seram dengan mulut terobek macam tu, dengan gigi yang tajam. Dan dia terus terkam muka korang dan dia robek muka korang sama macam muka dia. Dan dia akan tanya balik, "Macam mana dengan sekarang? Still cantik lagi ke?" Kalaulah korang terserempak dengan Kuchisake Onna ni, memang situasi kalah-kalah lah. Korang jawab tak kena bunuh, korang jawab ya pun kena bunuh.